kawan-kawan, kita perlu bersembunyi dengan segera. Saya akan pura-pura jadi lampu. Tayai boleh nampak cua. Mike sangat kelakar. Ya, ada satu idea. Saya akan bersembunyi di bawah permainan. Seorang koboi. Bagus. Hai. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Mari pergi. Apa? Kenapa? Maafkan saya, Nicole. Rambut palsu yang cantik. Saya yakin saya akan kelihatan lebih seperti nenek daripada Mike sekarang. Lihat itu. Berpura-pura jadi nenek. Tak apa. Saya lapar. Apa itu? Mike. Hello, keluar dari sini. Baiklah. Orgy. Mengapalah. Sekarang saya akan berubah menjadi nenek kamu. Wow, beberapa butiran. Hebat. Baiklah, Mike. Siapa nenek sekarang? Oh. Ya, saya tahu. Saya nampak hebat. Ia benar-benar idea yang menarik. Saya akan sembunyi di belakang sofa. Oh, ia terlalu susah. Tempat lain. Oh, pokok besar. Saya tertanya-tanya, sekalian nenek akan perasaan saya jika saya menyamar sebagai tumbuhan besar. Ini ada daun-daun. Tiada siapa yang boleh melihat saya sekarang. Nicole, saya akan lihat sekejap. Hei, pergi Mike. Jangan dedahkan saya. Baiklah, saya akan bersembunyi di belakang tirai. Siapa awak melarikan diri? Mari kita lihat. Tiada siapa di bawah sofa apa? Apa itu? Ini pelik. Apa yang salah? Apa dengan kamu? Oh, daun-daun sedang gugur. Untuk menyiram pokok ini. Hello. Dapat awak cantik. Saya jumpa awak. Awak tahu cara nak takutkan nenek. Mana yang lain? Tidak. Ya ampun. Langsir ini bergerak mencurigakan. Dan ada kasut sukan terkeluar. Dapatkan awak, kawan. Saya tahu. Oh, selamatkan saya. Saya nampak awak. Mari, duduk di sofa. Pembuat masalah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Semuanya ada dalam bag itu. Saya kredit di sini di Saya yogurt. suka menari. Hebat. Siapa yang suka menari? Saya menyukainya. Nenek ada di chandelier. Baiklah, itu bermaksud kita selamat. Mari kita lari dan bersembunyi di bilik lain. Hebat, terima kasih. Oh, Tuhan saja. Kepala saya, tunggu. Saya akan mencari kamu juga. Menguat. Di mana saya boleh bersembunyi? Saya tahu. Ada almari penuh dengan pakaian. Saya akan berpura-pura menjadi penyangkut baju. Oh, tidak. Itu idea yang buruk. Mungkin di belakang rumah anak patung. Ya, kamu pun boleh nampak saya. Tunggu sebentar. Sebuah kerusi katil besar. Saya akan bersembunyi di dalamnya dan mereka tidak akan menemui saya di sini. Dan saya akan berdiri di belakang rak-rak ini. Baiklah. Ini mainan. Nini akan perasan saya. Mungkin di bawah selimut.
Tidak, saya tahu. Mari kita masuk ke dalam beruang. Itu idea yang bijak. Semua, kamu tak boleh nampak saya sekarang. Hello? Kita semakin dekat. Saya tahu, di bawah katil. Baiklah, baiklah. Siapa yang bersembunyi di dalam almari? Siapa itu? Oh, mereka memutuskan untuk mencoba, Nenek. Saya tidak akan biarkan kamu lari. Apa yang sedang berlaku? Hilang. Anda bergerak. Baiklah. Oh, dia sangat pakaian. Apa itu? Saya dengar seseorang. Keju Grimes. Tuhan, Saya jadi gila. Hey. Kami ini, Nenek, Florida, kamu kebebasan. Terima kasih. Oh, itu hebat. Kamu tak boleh bersembunyi dari saya selamanya. Saya tetap akan jumpa kamu dan hukum kamu. Wah, lihatlah itu. Banyak barang bagus. Tidak. Oh, kita tak boleh makan mereka. Baiklah. Saya tahu. Saya akan buat lubang di meja dan sembunyikan kepala saya di situ. Tunggu sebentar. Cap, gadis-gadis. Pasangkan semula. Oh, cepatlah. Dia sudah datang. Itu luar biasa. Apa? Pergi. Sembunyi. Oh, betul. Di mana saya boleh bersembunyi? Mungkin dalam peti sejuk. Sibuk. Tutup pintu. Oh, tidak. Biar saya fikir. Hai di sana. Satu lagi, please. Betul. Patutkah saya bersembunyi dalam ketuhar? Saya tak muat di situ. Oh, tunggu sebentar. Tempat ini kosong. Sempurna. Di mana kamu bersembunyi kali ini? Nenek dengar semuanya. Baiklah. Nampaknya makan malam sudah siap. Saya dapat tangkap awak, kawan. Keluar! Oh, panas sangat. Saya berpeluh selepas mengejar awak. Saya perlu minum seteguk kok sejuk. Tunggu. Apa? Saya tak faham. Adakah ini imajinasi saya? Keluar, anak muda. Sebelum kamu menjadi ketulan ais. Aduh, apa ini? Jejak gula-gula membawa saya ke tempat kecil yang panas ini. Bukan saya. Keluar. Bagaimana kamu boleh bermain dengan nenek seperti itu? Itu tidak baik. Apa? Mereka yang suka bergurau ini melakukannya lagi. Mari kita lihat. Bunuh kau! Sampah ini berbau busuk. Saya akan letakkan mentol ini di garasi. Selamatkan saya. Oh, tidak. Kasihan, tunggu sebentar. Kita perlu putuskan dia dari mentol. Ya Tuhan, adakah kamu cedera? Saya tidak. Boleh dengar kami? Hello? Okey. Saya buta. Syukurlah. Mari kita sembunyi cepat. Oh. Hai berwarsi dengan tong sampah. Tak ini beratan yang bermaksud. Zee, tolong saya. Oh. Yen, adakah Anda... Berhenti, siapa yang mematikan lampu? Cahaya ada di sini. Lihat. Saya sangat minta maaf.
Hei, saya nampak dulu. Tidak, saya yang akan bersembunyi di situ. Apa yang awak buat? Itu sakit. Idea yang bagus. Saya akan bersembunyi dalam paip. Sekarang saya akan berdiri melawan dinding. Tiada siapa akan menjumpai saya. Semua. Apa? Di mana kamu? Hello? Hey. Terima kasih Diam. Jelas. Terima kasih kerana menonton. Baiklah, saya diam. Lihat beg itu. Betapa busuknya. Ini seperti mimpi ngeri. Tapi tiada masa. Saya boleh dengar langkah kaki nenek. Ini dia. Jumpa nanti. Perkara utama adalah dia tidak mendengar saya. Baiklah, sempurna. Tidak. Awak sedang meninggalkan sekolah. Wow, keluar. Apa benda ni? Saya rasa saya tergelincir di atas. Siapa yang menghamburkan semua sampah ini? Ya Tuhan. Hello. Oh ya, saya perlukan bantuan awak. Hei semua. Aku akan bunuh dia. Apa yang anda tahu? Anda kelihatan hebat. Tunggu sebentar. Mereka kelihatan memalukan. Oh ya, betul. Tolong ambil sampah lama ini. Mari kita mulakan. Mari sini. Jangan lari dari saya. Iya. Simpsons. Tunggu, anak muda. Di sini, Jane. Tunggu, adakah saya lagi? Hei, apa yang kamu buat? Sakit. Kamu tidak boleh menakutkan nenek begitu lagi. Nenek hampir pingsan ketakutan. Mereka berkhayal, ambil paip itu. Piatap. Saya kena cakap perkara sebenar. Tunggu. Oh, nenek. Hai, selamat datang. Keluar. Baik, jauh lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Nenek, maafkan kami. Kami yang bersalah. Kami sayang sangat pada nenek. Apa? Apa? Alamak. Kami pergi. Saya mahu Anda membuatkan burger untuk saya dalam pusingan pertama. Yang besar dan lazat. Burger? Sudah tentu. Miau. Saya tak pernah membuat burger dalam hidup saya. Tapi saya akan sangat gembira untuk melakukannya. Pertama, ada salad, kemudian ikan. Nasib baik saya boleh membuka tin dengan cakar tajam saya. Terima kasih. Ikan akan menggantikan patty dalam burger saya. Saya lebih suka ikan. Sekarang saya perlukan pisau. Untuk apa? Jangan risau. Saya tidak akan mencederakan kamu. Saya cuma perlu memotong tomato dan keju. Ia bukan burger tanpa itu. Bau apa ini? Sedia untuk makanan. Saya mahu membuat burger manis. Roti manis itu akan ada marmalade, ice cream strawberry Baskin Robbins. Oh, saya suka. Dan ia berbentuk hati. Beberapa lagi gula-gula masam dan sirap strawberry manis. Roti kedua dan voila, burger saya siap. Pink Lindsay akan menyukainya. Dia akan suka. Mereka gembira mengenainya. Awak tak boleh cukup kenyang dengan burger Berhenti itu. ketawa. Awak patut berhenti. Saya akan mengajar kamu satu pengajaran. Jangan berani kau. Tidak. Hei, itu flower. Oh, hentikan itu.
Saya tidak faham. Tertangkap! Nah, kelajuan saya di puncak. Dan ini air untuk awak. Hai, Ron! Baiklah, tidak perlu main-main lagi. Sudah tiba masanya untuk memasak. Saya rasa saya akan mulakan dengan beberapa roti. Dan kita perlu membuat dough untuknya. Sempurna. Tetapi itu bukan sahaja. Kita tidak boleh lupa tentang sayur-sayuran. Kita perlu memotong mereka menjadi cincin nipis. Dan sudah tentu sedikit daging. Patty yang sedap adalah asas untuk burger. Dan sos juga sangat penting. Saya akan memasaknya sendiri. Saya rasa daging patty ini menjadi sangat menakjubkan. Oh, Ya, jadi adalah bersama ini langkah. pasti burger yang semua orang akan suka. Bukan sahaja besar, tetapi juga berjus. Secara keseluruhan, ia sedap. Oh, lihat betapa cantiknya ia. Semua orang akan menyukainya. Betul, malah saya pun lapar. Oh, ia untuk Lindsay. Oh, ya. Sempurna. Sempurna. Oh, burger-burger kelihatan sangat baik. Dengan satu pengecualian. Encik Ted, apa yang Anda telah lakukan? Oh, baunya sangat buruk. Saya tak mau mencobanya. Saya lebih rela mencoba burger merah jambu comel yang Chloe buatkan untuk saya. Ia sangat manis. Itu memang hebat. Ini adalah kek hari jadi saya. Baik, yang tinggal untuk dicoba adalah burger gergasi Chef Ethan. Ia bukan sekadar burger, ia adalah keseluruhan kek. Rasanya sungguh hebat. Anda adalah pemenangnya. Ya, saya tahu saya akan menang. Kapal itu. Seronok. Pikir terlalu tinggi diri Anda. Mari ke sini. Ya! Kita membeli Oh tidak, raksasa itu ada di bandar. Oh. Saya tidak dengar. Saya lapar lagi. Jadi buatkan saya telur yang sedap. Saya pasti akan suka. Baiklah, tenang sahaja. Lihat acuan ini yang saya ada. Saya akan buat telur comel. Oh, lihat mata itu. Wah, mengagumkan. Yang tinggal hanyalah menambah beberapa telinga dan seutas tali leher. Letakkan di atas pinggan. Itulah dia, perinciannya. Satu karya seni. Tidak. Hebat. Yogurt ini sangat lazat. Saya akan gunakan baki yogurt untuk membuat pencuci mulut saya. Saya tahu Lindsay mahukan telur, tetapi saya akan buat sesuatu yang sangat hebat. Daripada kuning telur, saya akan gunakan pig dalam cheese. Saya tak sabar nak mencubanya. Menakjubkan. Jadi, kita masukkan pig dalam yogurt kita. Sebenarnya, 2 pig. Dan lihat, ia seperti telur. Ia kegiatan begitu. Tetapi ia bukan. Saya akan membuat telur paling autentik dengan sayur-sayuran. Untuk itu, saya bukan sahaja memerlukan telur, tetapi juga sayur-sayuran. Mary! Menuangkannya di sini. Dan terus ke dalam ketuhar. Sempurna. Asap untuk telur saya sudah siap. Sekarang kita gulungkannya menjadi gulungan. Gulung ini boleh ditabur dengan keju. Lagi banyak, lagi hebat. Apa pendapat Anda? Pada pandangan saya, ia kelihatan cukup menyelerakan. Saya setuju. Sedapnya! Tunggu! Di mana yogurt saya?
Saya rasa saya tahu siapa yang memakannya. Jejak kaki awak mendedahkan kucing. Malu pada awak. Jangan jerit pada saya. Ayo, cepatlah. Saya lapar. Oh, selamat menjamu selera. Baiklah, menarik. Okey. Oh, ia sangat comel. Chloe, apa yang awak buat? Hanya ada kuning telur di sini. Baiklah, mari cuba. Mungkin ada makna kecil yang lebih dalam. Itu buah pig. Terus terang, biasa-biasa saja. Saya menjangkakan lebih. Roti gulung Jeff Eaton nampak lebih baik. Dia tidak kedekut keju dan saya suka. Kita kena cuba telur daripada Encik Cat sekarang. Super. Ia yang paling comel. Baik. Encik Cat mungkin akan mengucapkan tahniah kepada anda atas kemenangan anda yang memang layak. Saya suka Kucing! Baiklah. Sedap. Sedap. Wah, kafe-kafe yang hebat kamu ada. Jom sediakan semuanya untuk sambut pengunjung. Saya akan mula melengkapi kafe donat saya. Bukan melengkapinya, tetapi menghias. Saya perlu menggantung donat besar di dinding dengan rap. Saya akan letakkan balang dengan pelbagai gula-gula di sini dan saya boleh menghias donat kegemaran saya dengannya. Sekarang, saya akan letakkan kaunter untuk donat yang siap supaya setiap pelanggan boleh memilih yang mereka suka. Sempurna. Saya juga akan ada donat pada batang supaya tiada siapa yang mengotorkan tangan mereka. Itu cemerlang. Hah? Selesai. Lihat itu. Adakah dia sihat? Warna coklat strawberry. Anda boleh celupkan donat. Donat ada di sini. Snack. Dan kini giliran saya. Saya dapat batang ais krim. Saya perlu tampal beberapa pelekat ais krim di dinding. Saya rasa itu sudah mencukupi. Sekarang untuk memasang mesin taburan. Supaya semua orang boleh dapatkan taburan mereka sendiri. Ia sangat lazat dan berwarna-warni. Sedap. Sekarang kita akan keluarkan semua perisa ais krim. Saya ada banyak untuk dipilih. Yang tinggal hanyalah memasang rak dengan kot. Saya menghiasnya dengan pelbagai jenis makanan sedap. Ia pasti tidak terkawal. Baiklah, saya perlu menyusun semuanya supaya saya dapat bersedia untuk kedatangan pelanggan. Ini adalah pembungkusan makanan saya. Sempurna. Dan menu. Oh, saya suka poster-poster ini. Baiklah, yang tinggal hanyalah menghidupkannya. Mari kita mulakan. Wah, restoran-restoran Anda nampak begitu hebat. Saya tidak sabar menunggu pelanggan pertama datang. Tetapi sebelum itu, Anda bukan sahaja perlu tinggalkan kafe, tetapi juga halaman. Oh ya, itu memang hebat. Zayn, kawan-kawan, kamu semua melakukan kerja yang hebat. Aduh. Wah, adakah itu kafe donat? Saya suka mereka. Hai. Apa-apa donat yang Anda mahu? Saya tidak Yang mahu. ini. Apa ini, Deep? Saya sangat lapar. Boleh saya ambil donat kecil ni, Cik? Apa? Kamu mahu donat? Saya rasa kamu tidak akan dapat satu. Baiklah, jadi saya sanggup belikannya untuk kamu semasa kamu tidak di penjara. Itu pilihan yang bagus. Biar saya buatkan kamu donat coklat strawberry dan coklat susu yang segar dan sedap. Saya akan tambah taburan berwarna-warni di atasnya. Baiklah. Wow, ini menakjubkan. Saya akan tulis ini. Mari kita makan sebelum kita pergi ke stesen. Hebat. Bila ia akan sampai kepada saya? Oh, tunggu. Apa? Gempa bumi? Oh, itu besar. Hello? Awak mahu ais krim? Okey.
letakkan ini di sini dan... apa? Saya mau aiskrim. Hebat. Hello? Saya tidak pasti saya boleh memberikan yang itu. Saya akan bawa sendiri. Saya benar-benar tidak sabar menantikannya. Ia sangat cantik. Oh, saya dapatkannya. Oh, saya tidak. dapatkannya. Awak hampir merosakkan kafe saya. Kawan, lihat. Saya telah memperbaiki aiskrim awak. Wow, itu nampak hebat. Sedapnya donat dan aiskrim. Di mana saya berada? Anda berada di McDonald's. Bagus. Saya akan sediakan sesuatu untuk Anda. Ini adalah hidangan khas saya untuk Anda. Ia tidak ada dalam menu. Saya hanya buat untuk tetamu istimewa. Nugget, keju, sekarang gulung, dan siap. Adiska subis stir-fry-nya dan masukkan ke dalam bag istimewa. Ambil sedikit kentang goreng. Dan Anda pasti akan suka mainan ini juga. Oh, dia kelihatan sama seperti saya. Betul. Mari kita masukkan ke dalam Happy Meal awak. Oh, masuklah. Oh, hai. Boleh tak awak lebih Ya, berhati-hati? baiklah. Kita perlu beri awak sedikit Pepsi. Saya rasa awak pasti akan sangat-sangat suka. Mari letakkan straw dan siap. Hello? Ini sangat hebat. Hei, kamu kena bayar. Selamat petang, saya diberitahu Anda mempunyai aiskrim paling sedap. Boleh saya cuba sedikit? Pilihan yang hebat, tetapi saya akan ambil yang coklat. Baiklah, kami akan buatkan kamu aiskrim coklat dan kon coklat. Pasti suka. Baiklah, ini kelihatan sangat bagus, tetapi saya mahu yang lebih besar. Lebih besar? Tiada masalah. Lagi? Oh, okey. Ya, atas itulah yang saya perlu. Saya tak sabar nak cuba rasa itu. Saya suka coklat. Jadi saya akan tambahkan sirap coklat signature saya. Ini memang bom coklat. Mari kita lihat. Okey, baik. Rob, di restoran saya. Buatkan saya burger. Baiklah, kami akan membuat burger untuk Rabu hari ini. Ia akan menjadi burger paling sedap yang pernah dia makan. Sekarang kita perlukan sedikit liveries dan susu. Mari kita campurkan semuanya. Yang tinggal hanyalah untuk tuangkan ke dalam cawan istimewa dan hidangkan. Selamat menjamu selera. Burger itu nampak sangat cantik. Saya akan cuba. Burger. Kubis. Wah, apa pendapat Anda? Oh, ia akan bermula. Ya, minuman shake itu adalah minuman yang meletup. Saya lupa untuk memberitahu Anda. Oh, itu ramai pelanggan. Wah, Anda semua memang popular. Oh, alangkah kecilnya sebahagian hubu-buba. Dan saya semua punya sebagian gula-gula yang purata. Wah. Maksud saya? Wah, ini hidangan jeli pudina terbesar di dunia. Kamu lihat ini? Apa itu? Maaf kawan-kawan. Tapi saya tak sabar nak cuba gula-gula getah saya. Hebat sekali. Terima kasih. Ya, sangat sedap saya boleh mengembangkan gelembung. Hebat. Ya. Baiklah, tidak ada yang istimewa. Kita pergi. Seterusnya. Tunggu. Boleh saya jadi yang seterusnya? Tolong. Baiklah. Baiklah. Saya lagi pada kau. Terima kasih, Jenny. Sedapnya. Wah, alangkah sedapnya benda ini. Lihat itu. Sejuknya. Sedapnya. Nampaknya saya ada kuasa super baru. Nafas ais. Lihat.
Sejuk. Dan semakin sejuk. Ya. Selamatkan saya membeku kerana kesejukan. Saya tak boleh bergerak. Hei, saya rasa saya terlebih kuat. Maaf kawan-kawan. Mi keju ini sangat kecil. Wah, Ashley bernasib baik di sini. Betul tu. Dan saya sangat gembira tentangnya. Wah, tak percaya betul nasib saya. Adakah dia akan makan mie? Baiklah, Anda mula. Oh, harumnya. Saya akan makan dengan penyepit dengan betul. Tunggu, apa? Kenapa ia tak keluar? Ayo. Oh, apa ini? Saya makan tanpa penyepit. Ini sedap. Perempuan-perempuan. Saya okey. Ya Allah, Roxy. Tuhan saya. Ini bukan mimpi. Saya dapat bag mie besar. Bertenang. Adakah hati pada YC untuk Morris Beniso? Strenggies and you. Terima kasih. Right. Wah, saya mana sangka ia begitu sedap. Seronok. Sangat sedap. Bagaimana dengan sos tomato? Ya, tulay mem slave punya. Meat whipnya ras keju yang hiau. Dan saya tak mau merosakkannya dengan sos tomato. Kenapa? Adakah ia sudah tiada? Hei, siapa seterusnya? Sudah tiba masa saya. Hurai! Ayo, gadis-gadis. Saya mau terus berseronok dengan sos tomato. Tidak seperti Ashley, satu perisa keju tidak cukup bagi saya. Saya mahu menambah sebanyak mungkin sos tomato ke dalam mie supaya ia menjadi lebih terang dan lebih hebat. Ini saya istuis mereka. Saya selalu mengimpi ini. Jangan ngomong-ngomong. Siapa gara-gara biasa? Ia ada alat yang boleh menggulung mie dengan sangat cepat. Yang penting adalah sempat masukkannya ke dalam mulut saya. Kini tangan kedua akan membantu saya dalam ini. Saya teruja. Oh, nampaknya saya selalu trik samakan sepanjang hidup untuk melanjutkan keseronokan sekarang. Ah, sedapnya. Hei, nampaknya Kenny sudah gila. Itu sudah pasti. Oh, dengan cepat. Apa? Sis baru saja bertelah. Sis tak mungkin berakhir dengan begitu cepat. Oh, gadis-gadis. Betapa lucunya kamu semua. Maaf, saya terlalu terbawa-bawa. Bukankah ini milik awak? Ya, terima kasih. Saya harap awak tak kisah kalau saya habiskan bahagian saya macam itu. Ya, tiada adab. Terima kasih. Wah, tengok itu memang menarik. Ya, ia jadi beban daripada itu satu jenaka. Wow, ini luar biasa. Betul-betul bernasib baik. Oh, dan Anda hampir tidak dapat melihat kot saya kerana ia sangat kecil dan ia lebih baik daripada tiada. Oke. Itu menarik. Saya menikmati setiap gigitan. Oh ya. Hey Lashley, serahkan pada saya. Ayo, ini punya saya. Oke. Saya masih ada satu Coke size sederhana di sini. Dan saya boleh buat apa sahaja dengannya. Further, chicken spotting bro. Dan si Rang bersibuk kerana kepada jalur-jalur ini dan kemudian kiub. Nampak tak? Lihatlah idea saya. Tidak seronokkah? Baiklah, mari kita cuba. Sangat sejuk. Ini kali pertama saya merasai jam dengan rasa sebegini. Ia sangat luar biasa. Hey, Kenny. Apa yang awak buat di sini? Baiklah, saya faham. Aduh, kamu sudah makan marmalade kamu. Biar saya menikmatinya sepenuhnya. Sangat lazat. Sedap. Saya mahu makan semuanya sekaligus.
Saya sudah mengira detik, sehingga saya dapat mencoba cola super mega saya. Betapa lazatnya hidangan itu. Ya. Saya suka. Yahoo! Baiklah, teman Wayafulness, tiba masanya untuk membuang label tu dan cuba lihat betapa hebatnya awak di dalam. Tak teruk. Oh, Edai, saya ada idea yang cantik. Mari kita tuangkan semuanya ke dalam gelas terbesar yang saya ada. Ya, semuanya slow. Baiklah, tidak mengapa. Sekarang saya akan cairkan semuanya dengan pengering rambut dan ia akan menjadi minuman yang menawan. Oh, ya. Oh, ia nampak begitu menyelerakan. Oh, saya tak sabar nak cuba. Oh ya, saya rasa ia akan lebih sedap daripada sebelumnya. Mari kita teruskan. Sejujurnya, saya pikir ia akan mengambil masa yang lebih singkat daripada yang sebenarnya sedang diambil. Hampir siap. Sedia. Wah. Baik, sekarang masa untuk mencoba apa yang saya ada. Oh, ya sangat berat. Oh ya, rasanya lebih sedap daripada sebelumnya sekarang. Ya, ini mau mencobanya juga. Tenang, semua orang. Oh. Wow, ayo Rogue. Saya. Yang minum. Anu kira ni, wow Emma. Ya, isn't merajukan kawan-kawan. Sedap. Ayo, so jangan bermimpi tentang itu. Lelaki yang hebat. Inilah bahagian feast terkecil yang pernah saya lihat. Dan saya mempunyai bahagian purata untuk manisan. Saya tidak tahu. Saya cuma... Suka. Hore, saya dapat bahagian terbesar dan ia akan menarik Ashley. Awak yang pertama. Bagus. Baiklah, mari kita lihat apa yang berlaku. Bagaimana kamu suka mini bunga api saya? Nah, itu saya. Aduh, masuk terus ke mata saya. Ayo. Baiklah, yo, mari kita coba. Pop Rocks. Nampaknya bunga api sudah bermula. Mari lihat. Ini sangat menarik. Saya suka. Saya tertanya-tanya apa yang berlaku jika saya masukkan seluruh bag dalam mulut saya. Baiklah. Bersedia. Oh, tidak, saya... Apa pendapat kamu? Ia sudah tidak terkawal sekarang. Maaf. Tidak mungkin. Bukan begitu. Semua buih tertumpah di atas meja. Oh, tidak. Selamatkan diri Anda. Diri sendiri lagi. Oh, seronoknya. Terlalu banyak bunga api. Adakah semua orang selamat? Noh, lihat apa yang dituju. Selesai dengan lukisan pertama saya. Ia akan menjadi donat. Ia akan siap. Idea yang bagus. Bagus. Semudah, Pai. Mari kita mulakan. Saya akan membuat donat berwarna dari dough berwarna. Paham. Ia akan menjadi sangat lezat. Memerah dough berwarna ke dalam acuan donat. Akan ada donat pink, kuning, biru, dan hijau. Sekarang, ia perlu tunggu untuk masak. Awak seorang gadis yang bijak. Jangan lupa tentang donat. Terima kasih. Jadi, mereka sudah siap. Masa untuk keluarkan. Dan saya perlukan taburan. Tetapi saya tidak dapat membukanya. Oh, ayo. Oh, ya. Kita akan dapatkan beberapa. Oh, kebetulan kepada kerana menonton. Ya. Saya tidak ada lagi taburan. Ada sedikit keseronokan. Rasanya bagus. Bagus. Mari kita pergi. Tengoklah bagaimana donat saya. Ia sudah siap. Kami meletakkannya.
segala-galanya di atas pinggan dan taburkan gula serbuk di atasnya. Ia sempurna untuk donat. Ibu saya selalu masak macam ini untuk saya semasa kecil. Ia menjadi dengan sempurna. It's this hiker by Blangy. Hay ada donat hitam. Dari sedikit hangus. It was me, yes, donate. Donat, zador sangwan sedap. Masyarakat icing variety irwanya. Esano lazat. Wah, donat saya kelihatan lebih menyelerakan sekarang. Mari tambah sedikit perincian. Nampak biasa kan? Hei, apa lagunya? Itu dia. Otak kecil saya. Terima kasih. Ting. Saya perlukan mangkuk dan sirap strawberry. Ya, itulah yang sebenarnya. And sexo. Mala idom pichagari. Satu idea, Gurawan. Oh, sayang! Kenapa awak menakutkan wanita tua itu begitu? I tied to sirap strawberry. Ada fatuang ketira chi donate. Ano ay siya injo beats seperti teh. Nice goig sa terpicha gerdi pao. Panaskan. Ayo, sayang. Oh, Brandon, wah. Itu menakutkan. Berdiri di belakang saya. Berdiri di belakang saya. Oh, ini donat dengan sirap strawberry. Hebatnya. Sangat sedap. Dan apa yang ada di dalam picagari itu? Saya mahu mencobanya. Bagi tahu saya apa itu. Hai saya keluar fitur ini. Sekarang, mari kita besarkan donat ini. Mereka kelihatan sangat comel. Baiklah, begitu saja, Nenek. Aduh. Saya kecewa. Wah, saya tak pernah tengok donat pelangi sebelum ini. Ia kelihatan cantik dan rasa luar biasa. Hurai, saya sangat gembira. Biar saya pikir, pemenangnya adalah Ritzy. Betulkah? Ya, jelaslah. Lihat cermin mata lucu saya. Saya akan pulangkannya. Saya mau koktail. Buatkan ia sangat lazat. Hei, ia akan menjadi... Hebat. Hai, Batka. Baiklah, saya akan masak semuanya. Saya ada bentuk cermin mata yang hebat. Saya akan letakkan beberapa gula-gula buangan toksik di dalamnya. Apa yang dia cakapkan? Sangat masak. Sekarang, kita masukkan ke dalam ketuhar supaya gula-gula cair. Kemudian, ia akan mengeras dan saya akan ada kaca karamel. Ia akan jadi hebat. Masa untuk keluarkannya? Oh, apa yang saya buat dengan ini? Biar saya bantu awak, Eddie. Tunggu sebentar. Saya. Tunggu. Saya rasa saya tahu. Lihat sahaja ini. Teruskan. Saya perlukan Skittles. Hebat. Mari kita susun mengikut warna. Saya akan letakkan Skittles dalam setiap gelas. Gula-gula ini manis dan sedap. Baiklah. Saya tidak perlukan kawan. Saya tidak tahu. Dan sekarang, kita perlu isikannya dengan Sprite. Ayo, buka. Saya pasti akan berjaya. Hampir sampai. Hebat. Satu idea. Saya boleh gunakan pin rambut saya. Saya tak patut goncang banyak sangat. Oh, awak, saya penuh dengan benda ni dari kepala ke kaki. Tapi tak apa. Saya masih ada sedikit soda lagi. Sekarang kita akan memasak. Atau saya menggunakan sedikit krim putar dan gula-gula nut sebagai taburan. Betapa cantik dan cerah. Ya. Menghias saya dengan pelangi bergelai. Oh, saya bangga dengan awak, Yanit. Kini giliran saya. Saya akan buat koktail sayuran untuk kek. Tomato, timun segar, sedikit kacang buncis. Lihat kamu, Sadari, mengadun semua ini. Betapa cantiknya warna hijau. Apa itu? Dan yang paling penting, semuanya semula jadi. Oh, tidak. Ia berbau busuk. Saya sudah sediakan gelas untuk koktail saya. Kita hanya perlu memasaknya. Saya pasti tidak akan guna Sprite. Saya ada minuman unik sendiri. Saya buat sepenuhnya sendiri.
For Corny, saya perlukan bantuan awak. Alihkan perhatian panik. Baiklah, ayo. Saya bergantung pada awak. Oh, krim yang lazat. Siapa yang menggeletek saya? Berhenti! Berhenti! Jason cuma lawan krim putar. Saya ambil ini. Jason akan hias koktel saya dengannya. Apa? Kelawar? Dari mana kamu datang? Keluar. Terima kasih. Anda seorang kanak-kanak. Dan sekarang Anda berada di atas meja saya. Memasukkan palungnya dan Anda boleh mencubanya. Saya akan mendengarnya. Keluar dalam. Bangun! Wah, semuanya kelihatan sangat begini. Saya tak pernah mencoba ini sebelum ini. Oh, agak pelik. Beberapa perasaan aneh. Saya tak nak minum lagi. Apa ini? Ia kelihatan pelik. Sejenis kehijauan. Maksud saya, tahu tak? Saya tidak suka itu. Saya suka itu. Yang ini nampak begitu hebat. Pelangi bergula. Dan koktail ini luar biasa. Dengan krim putar di atasnya. Awak pasti pemenangnya. Betulkah? Terima kasih. Sorry, tak well. Wing Tate Hanjuau. Ya, saya mau pasta. Sudah tentu. Bersedia? May asura saus-of yang saya akan cari masak. Di atas pinggan. Tuhan, tolong. Tetapi sekali saja. Rabu, kamu tak boleh hidangkan makan tengah hari kepada adik kamu? Biar saya ajar kamu cara masak. Kita perlu hidupkan dapur, letakkan air di dalamnya dan pasta kita akan mendidih di situ. Baiklah, mari kita mulakan. Spaghetti ini membosankan. Saya tidak mahu memasaknya. Awak harus berhati-hati. Oh. Saya akan buat warna juga. Maaf, semua. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Rabu. Saya tak sengaja. Baiklah, ini tepung. Kuat? Brox, saya tak tahu. Dan memecahkan telur tepat di tengah. Sekarang kita campurkan semuanya dan dough sudah siap. Oh ya. Wah! Hebat! Hebat! Kami ambil kepingan kecil dan tuang ke tulan dough. Perkara paling menarik ialah mengambil pewarna pelbagai warna dan tambahkannya pada setiap satu. Lihat semua warna itu. Menggunakan mesin khas, saya memotongnya menjadi kepingan pasta yang berbeza. Hebat! Tinggal untuk masak pasta saya. Mari masukkan ke dalam air mendidih. Spaghetti saya sudah siap. Oh, saya tak nampak apa-apa. Terlalu banyak kabus. Oh, di mana saus tomato? Krema, saya akan bantu kamu. Oh, terima kasih, sayang. Oh, tidak. Bukan pada muka saya. Tangan kamu macam ini gay. tisu. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya guna sos tomato pada sesuatu. Kamu boleh cuba. Jom! Sangat keren. Hei! Ayo, si just pampering for curry sing-sing. Saya ada halangan yang menarik. Meletakkan spaghetti di atas pinggan. Dan sekarang, terima kasih banyak. Saya perlukan sedikit dakwat. Mamiche, dacis kesaun spaghetti. Oh ya, etruskan di hitam. Mamiche, ciur sos tomato alis atas. Menghias cubanya dengan mata marmalade. At kahis de warna merah, ayaw ang treasure bear, bitawin jugur flag kita. Mau like our further dates. Saya rasa dia memilikinya. Dan kemudian, bagaimana dengan awak? Untuk menjadikannya menyeronok. Bagus! Semuanya sedap! Mereka kelihatan lazat. Tunggu, apa? Ais? Itu menakutkan. Dan pasta ini hitam. Adakah ia hangus? Ya, biasa saja. Saya minta maaf. Wednesday. Sekarang, mari kita coba pasta ini. Ia kelihatan sangat biasa. Nenek masak begitu untuk saya. Oh, benar-benar hebat. Terima kasih. Ini saya. Wah, daging tulang yang kaya. Sudah tiba masa untuk mencobanya. Saya tak pernah nampak sebelum ini. Sedap. Ada kafe Anda bersedia? Kenapa kawan-kawan saya dengan N? Salad.
Betul. Apa? Oh, itu Maris. Oh, tahu. Nenek betul. Mudah. Tangan saya gatal nak mula. Oh, alamak. Saya perlukan sedikit salad. Oh, terima kasih. Sekarang sedikit dada ayam. Telah berebutnya dah saya potongnya menjadi kepingan kecil. Menuangkannya ke atas salad dan menambah sweet serbuk roach. Saya buat sendiri sangat sedap menambahkannya ke dalam salad. Saya hampir lupa tentang keju. Oh. Jinglah. Ia sudah sedikit lagi haiwan peliharaan. Salad. Sekarang giliran saya. Saya akan membuat salad yang hebat. Saya ada banyak sayur-sayuran, tetapi saya perlu membuat sesuatu yang betul-betul menarik dengannya. Mula-mula, potong semua sayuran kepada kepingan kecil. Sekarang potong keju. Dan untuk menjadikan salad saya sangat menarik, saya akan buat sesuatu yang menarik. Semua sayuran akan berbentuk bunga. Dan keju juga. Apa? Lihat itu, ia kelihatan hebat. Meletakkannya pada lidi dan dalam Saya pasu. minta maaf. Bagaimana anda suka? Tidak. Serius. You nyaris tak iwas cowok. Jatuh anda selalu supaya yang sebenarnya. Dengan cantik dan menggugah selera. Oh ya. Baiklah. Memotong semua bahan-bahan. Masuk semuanya ke dalam kertas. Awak ambil timun, potong nipis menggunakan pengupas sayur. Ia akan jadi terowong. Lihat saja itu. Tapi membuff zaitun and serada raksasa kecil dengan mata. Sedia? Betul. Ayo. Sila semaklah. Dia adalah bunga. Tunggu. Saya perlukan rencana. Dan saya tidak suka. Saya tidak tahu. Apa? Jadi, apa yang kita ada di sini? Salad dengan ayam dan keju. Saya suka. Dan berjuta suka. Saya tahu dia akan sukakannya. Apa yang kita ada di sini? Raksasa sayur! Saya tertanya-tanya apa yang mata itu dibuat. Oh, saya tidak suka zaitun. Wednesday, adakah awak ingin racuni saya? Freddy menang! Semua, adakah kamu sudah memutuskan untuk membina rumah? Tuh ini was sugar for bands for split. Semasih ini mati perniutus so. Di mana-mana. Putar balik. Anda pasti. Oh, dan saya ada idea. Saya akan membeli lebih banyak cube Lego dan membuat sebuah rumah yang cantik dan indah. Oh, ada bungkusan saya. Oh, dia kambing yang baik. Wah, sangat kuat. Blah. Saya akan bina rumah paling cantik sekali. Lebih baik daripada yang pernah saya ada sebelum ini. Baiklah, saya akan ambil beberapa blok di sini dan sana, yang hijau, yang biru, dan sudah tentu, kita perlukan bumbung yang cantik. Sudah siap! Oh, saya sangat gembira. Saya akan tinggal di sini. Saya ada uang untuk membeli apa-apa, jadi... Mari, kita ambil. Damai, selamat tinggal. Sebenarnya untuk rumah spesifik saya. Perbilas urus kabin masa depan saya. Bertulis Tuhan tulis sahabat baik saya. Lihatlah itu rumah yang hebat. Baiklah. Kita perlu membuat beberapa penyesuaian. Sekarang saya ada waktu. Bantu! Lagi penipuan tak pernah menyakitkan. Wow, kamu nampak comel sangat. Oh tidak, apa itu? Saya perlu pergi ke spa dengan segera, tetapi sebelum itu, saya akan pesan rumah baru yang cantik. Tidak. Ini macam yang saya mahukan. Ia adalah sebuah istana. Wah, apa itu? Istana, Sun Future Sun to select with for istana. Dia sangat cantik. Hei, jangan lihat dan jangan sentuh. Oh, dia sangat cantik. Istana ini memang sesuai dengan saya. That's for sure. This room is ultra kaya warna sandy di spray sharing. Itu sebuah story istana putih yang cantik. Begitu panas. Tunggu di sana beritahu kami. Tunggu sebentar. Itulah semua yang menarik. Selamat petang. Hei, siapa awak ni? Keluar dari tanah saya. Saya akan marah.
Oh, berhenti. Jangan sentuh juru kamera saya. Keluar dari sini! Alamak, mimpi buruk. Ada rek kabin saya benar-benar. Nampak terlalu biasa. Oh, saya ada idea. Rumah saya diperbuat daripada cardboard, jadi saya boleh warnakannya mengikut cara yang saya suka. Ya, semuanya boleh dicat apabila anda tidak mempunyai bahan yang diperlukan. Selesai! Wah, hasilnya cantik sekali. Hey Kate, sudah lihat rumah baru saya? Ya, hebat. Saya mau kemas kini rumah saya juga. Jadi, saya ada beberapa lampu LED. Lihat itu. Dan semestinya bendera di atas. Kita perlu rakam di TikTok secepat mungkin. Baiklah, pengikut, lihatlah rumah baru saya. Dan itulah kawan saya. Hello? Aduh, awak patut pakaikan saya. Oh, saya nak segarkan diri, kawan. Saya boleh guna alat solek saya untuk warnakan simen plaster saya. Saya harap ini kelihatan jauh lebih baik. Beberapa batu permata dan perhiasan lain. Dan sudah tentu, bendera dengan gambar saya. Wah! Selamat tinggal. Wah, tempat ini sangat cantik. Adakah isi folder juga? Hei, Ibu. Dia masih... Kamu tepat pada masanya, polis. Keluarkan mereka. Baiklah, saya perlu menutupkan peminat supaya orang lain tidak masuk sini. Nampak tak? Orang miskin tidak dibenarkan. Faham? Aduh, saya langsung tak rasa nak masuk ke situ. Saya juga akan buat pagar saya. Tapi ia akan lebih comel daripada punya awal. Baiklah, itu menakjubkan. Saya tidak tahu. Wah, Kate pun sedang membuat pagar. Ya, saya ada satu ide yang diyaki untuk perwinai kita. Ini sangat comel. Sungguh cantik, indah dan berwarna-warni. Sandy, apa tu? Oh, seronoknya hidup dengan semua orang melakukan perkara untuk anda. Oh, hati-hati dengan pokok duit itu. Ya, sempurna. Saya mahu bersendirian. Tidak, saya tidak dapat berehat. Saya akan membuat laluan dengan M&M berwarna-warni. Oh, cantiknya. Ia juga sedap. Oh, mesin layan diri ini memang bagus. Dan air berkarbonat ini... Wah, itu nampak hebat. Maya juga sembuat benda-benda menarik. Maksud saya... Dexter Cowden. Beberapa saya yang first invite semuanya di story feature and singing cantik dan beaver bunga. Lihatlah itu. Ada tempat duduk juga. Apa? Di sini, ya. Alirkan bola-bola itu terus ke dalam mangkok. Itu sempurna. Oh, terima kasih. Saya ada satu kolam penuh bola berwarna-warni. Oh, Brittany, mari ke sini. Oh, ini sangat hebat. Bola-bola ini menakjubkan. Hei, Sandy, walau datang tidak sekali-sekali dalam hidup saya. Istana ini nampak cantik di luar, tapi agak sedih di sebelah sini. Oh, apa ada di sana? Saya akan simpan yang ini. Yang putih. Dan apa lagi ada di sana? Oh, saya nampak lebih cantik di sini. Wah, dah siap dengan semua itu. Baiklah, mereka adalah barang-barang dan sudah tentu nampak lebih mahal dengan sedikit wang untuk hiasan. Terima kerja ini, Cik. Ini sempurna. Bilik yang sempurna untuk putri seperti saya. Wah, seronoknya membuang duit. Sangat menyeronokkan. Saya patut buat sesuatu yang menarik dalam rumah saya juga. Mari lihat, saya akan pasang lampu LED dan kita akan adakan majlis di sini. Tengoklah itu. Ini haiwan saya. Baiklah, kita boleh tidur sekarang. Sudah siap. Gatehead. Kabin news siap di dalam. Saya mau itu juga. Mari kita cari sesuatu yang menarik dalam sampah.
Saya takkan bawa ini pulang. Oh, pulangkan balik. Maaf. Baiklah, mari kita lihat. Ini akan menjadi sempurna. Jadi, Chad, kamu akan tinggal dengan saya? Apa itu? Lukisan yang menyentuh hati. Ya, itu sangat menarik jika... Dan beberapa craft. Apa itu? Itu agak janggal. Tunggu, mari kita bincangkan. Oh, maaf. Apa kabar? Jeli diri aku! Masa yang paling menyeronokkan ialah membeli belah. Britney? Apakah gadis-gadis itu? Adakah Anda maksudkan beer? Saya terasa kita perlu buat sesuatu. Tengoklah. Itu jauh lebih baik. Mereka tak panggil saya untuk lepak dengan mereka. Jadi, saya akan mainkan sedikit hela. Oh, apa bau itu? Oh, tidak. Saya dapat banyak. Ya. The losers. Dan kita perlu menghapuskan Kate. Coke. Saya meniup, Britney. Lambaikan tanganmu. Oh, apa yang sedang berlaku? Siapa yang memecahkan saya? Berhenti. Mereka akan tahu bagaimana untuk tidak memanggil saya bermain dengan mereka. Aiden, saya minta maaf. Sandy, adakah kamu buat ini? Itu bukan saya. Baiklah, kamu dalam masalah. Kate, kamu dah bersedia? Mari serang Istana Putih. Kamu musnahkan rumah kami dan kami akan musnahkan rumah kamu. Awas, Sandy. Kami akan dapatkan kamu. Oh, tidak. Lanun-lanun itu. Baiklah, saya akan lakukan ini. Tunggu. Tetapi kita sedang rasa bila sedang tanda kepada Britney Punch. Ini dia. Saya akan mempertahankan diri. Anda tak boleh hadapi yang kecil-kecil ini sendirian. Ya, saya telah menjatuhkannya. I can directnya sebentar lagi. Cik, tunggu. Apa itu? Tolong dan terbang naik untuk jemput saya. Selamat tinggal. Tunggu. Oh, dia baru saja. Saya yakin. Sandy terbang pergi. Apa yang berlaku? Mari kita jatuhkan dia. Bidik dengan baik. Itu yang bagus. Saya basah kuyup. Ya. Kita kalahkan dia. Beri saya high five, Cage. Kini istana ini telah musnah dan ditawan. Saya suka sampah. Hai, hello. Wanita cantik Asia overseas berkongsi rumah saya.